Kita ambil masa tadi pukul 9 sampai pukul Hai guys, berjumpa lagi kita di dalam YouTube channel saya ini. Welcome to Rudy Family YouTube channel. So, terima kasih kerana anda klik kepada YouTube channel saya ini ataupun konten saya ini. Sebagai anda yang pertama kali terjumpa YouTube channel saya ini. So, terima kasih kerana anda telah klik. So, jangan lupa untuk terus like, tinggalkan komen dan subscribe. Alright? So, hari ini apa aktiviti kita, apa konten kita? So, hari ini saya plan mau buat satu challenge yang mana hari ini cuaca agak baik. Cuaca agak baik. Semalam sepanjang petang hujan sebenarnya di kawasan kita sini. So, hari ini, pagi ini cuaca sangat-sangat baik. So, saya akan buat satu challenge pagi ini. Apa challenge itu? Kita terus tonton video ini sehingga selesai. So, guys, kawasan ataupun cuaca pagi ini agak cerah. Okay. So, tengok langit biru walaupun sepanjang petang semalam hujan. Okay. So, pagi ni saya plan untuk saya cuci kereta ni 1, 2, 3. Saya nak cuci kereta ni sekali. Saya nak buat satu challenge. Saya mau buat berapa lama untuk saya cuci kereta ni nanti. Nanti saya ambil masa berapa masa untuk saya cuci ni. Okay. So, ini kereta yang saya akan cuci nanti. Okay. Mavi, Axia dan Azia. So guys, ini Azia yang baru yang kita buat konten hari itu. Tapi saya tak sempat lagi untuk buat review dia. Mungkin nantilah lepas-lepas ini. Okay. Okay, so jangan lupa untuk subscribe bagi anda yang belum subscribe. Okay, so semalam tengok, oleh kerana hujan, saya punya kerja tak habis. Tak habis lagi. Okay, tengok, terkenalah kerja kita semalam. So pagi ni kita akan siapkan dan kita akan buat challenge. Berapa lama untuk kita cuci semua ni. Okay, jom. So, kita akan siapkan alat-alat yang kita guna. Kita perlukan vacuum. Alright. Ini vacuum kita. Cordless vacuum. Semalam masa saya cuci-cuci, tengah-tengah vacuum kehabisan bateri. So, saya telah cas sepanjang malam. Ini pun kita akan tukar. Ini air yang semalam. So guys, saya telah persiapkan hose, sabun ke sana, dan masa kita sekarang pukul 9 pagi. So kita akan bermula. Saya akan siram air dan cuci dulu bahagian luar, baru kita vacuum lepas ini. Okay, so sekarang kita akan bermula. So guys, kita mula dengan siram terlebih dahulu. Kita siram.
kita siram semua. Yang ini kita estimate dalam 3 minit. Kita kasih air. Oke, kita tak pakai water jet. Kita guna hose biasa. So guys, sekarang 96 minit. Lepas saya siram air. Oke, untuk ketiga-tiga kereta. So basically dia bukanlah kotor yang kena tanah kuning lah. Dia kotor oleh kerana lopak-lopak air lah. Oke, seperti yang ini tadi. So saya ambil sedikit masa untuk saya cuci dengan air tadi. 6 minit. So sekarang saya akan bancuh sabun dan lepas tu terus buat cuci. Saya akan cuci yang di bahagian luar sebab dia kena panas. Saya akan cuci di sana dulu, baru yang luar di dalam. Oke. So sekarang kita akan bancuh sabun. So kita tak guna beldi yang kecil tu. Kita terus guna beldi yang besar ini. Untuk 3 buah kereta. Ini kita kena buat cepat ya guys, sebab hari dah panas, dah kering. Oke. Kita buat bubble. Ini air kita kasih penuh untuk 3 buah kereta. Supaya kita tidak buat 2-3 kali, kita sekali bancuh bubble dalam satu baldi besar. Saya gunakan sabun jenis ini warna pink. Tak tahu apa nama jenis dia. Oke. Kita siram-siram sedikit lagi. Oke. Yang ini dah kena panas jadi kita siram-siram sedikit lagi. Oke, masa untuk mencuci. So guys, tips kalau anda nak mencuci, jangan gunakan span ya. Cari yang jenis yang macam ni. Kayak ini. Jadi kereta tak mudah nak scratch, tak scratch dia punya body nanti. Oke. Oke. Nah, kita rendam di sana. Oke, masa untuk mencuci. So guys, kita baru settle yang di luar. So cuaca semakin panas. Jam sekarang pukul 9.20. Agak lama juga kita ambil masa di luar tadi. Lepas ni kita akan siram dulu dengan air supaya tidak kering dengan sabun tu, okey? Lepas tu kita settle yang 2 di dalam ni. So guys, kita akan cuci yang 2 di dalam ni. Yang luar saya sudah cuci tadi. Saya sudah siram, cuma belum bilas dengan tuala lah. Okey, dan belum vacuum lagi di dalam. Itu pun sudah ambil 20 minit saya tadi. 20 lebih minit lah. Tengok yang luar di dalam ni berapa minit yang saya ambil. Okey, ni sabun yang kita guna tadi. Hampir separuh juga kita guna di luar. So, oleh kerana cuaca memang main peranan juga. Sebab dia cepat apa nama ni tadi, cepat kering, jadi kita ada tempat tu kita terpaksa cuci 2 kali sebab takut dia tidak bersih. Okey, jadi sekarang saya nak cuci yang 2 ni lagi. Alright. Guys, seperti yang tadi juga tips, kalau kita cuci, kita dari atas, kita buat macam ni supaya sabun dia turun ke bawah.
So senang untuk kita cuci. Okay. Okay, itu tips dia. Okay, macam ni. Alright. So guys, settle yang kedua, sekarang akan masuk kereta yang ketiga. So ini yang paling kita beri keutamaan, kita mau cuci bersih-bersih. Sebab hampir 3-4 hari parking dalam keadaan yang kotor. Tapi bukan kotor yang tanah kuning lah. Maksudnya kotor kena lopa-lopa air. Okay? Kita cuci bersih sebab ini yang paling baru, putih, susah dijaga. Jadi kita sentiasa cuci bersih supaya tidak melekat kuning-kuning nanti. Okay? Alright. So guys, kita sudah cuci luar dengan bilas, dengan kain dan lap semua tadi, termasuk pintu-pintu. Okay, sekarang tinggal kita bersihkan bahagian dalam. So sekali kita bilas tadi, kita gunakan basah juga lap di bahagian sini. Okay, jadi masa kita sekarang pukul 10.20. So agak lama juga untuk kita kemas ini tadi. So inilah keadaan dia sekarang ni. So kita continuous dengan wake bagian dalam ataupun kita vacuum. Okay, sekarang ini. So yang ini kita cuba ambil masa sedikit sajalah, mungkin 10 ataupun 15 minit macam tu. So guys, untuk bagian pintu kita cuma lap dengan kain basah seperti ini saja. Tak perlu guna wax untuk menjaga getah ini. Okay, kalau kita nak guna wax pun guna wax yang betul-betul sesuai untuk kegunaan di dalam ni. Okay, seperti ini. Cukup lap dan bilas seperti ini saja. So guys, cukup kita bilas dan lap seperti ini saja. Bersih dan berkilat kembali. So guys, kita kutip sampah. Apa-apa pun dalam ni kena bersih. Okay. Termasuk yang di sini ada sampah. Anak-anak ni kan dia suka makan roti dalam kereta, lepas tu dia buang. Okay. Okay, roti. Yang ni semua kalau kita tak clearkan, dia akan mengundang lipas. Tengok tu. Itu yang kita perlu vacuum. So guys, untuk kapet ni sebab apa kita buka semua, sebab dia actually masih bersih. Cuma tepi-tepi ni saja, tengah-tengah ni memang bersih. So kalau macam ni kita ambil tepi-tepi saja vacuum.
So guys, selesai sudah kita cuci. So inilah keadaan kereta kita. Okay, berkilat. Okay, 3 buah kereta kita ambil masa tadi pukul 9 sampai pukul so guys, masa yang kita ambil pukul 9 sampai pukul 11, lebih kurang 2 jam dengan cuaca yang panas ni. So guys, so itulah konten kita hari ni. Kita coba challenge untuk cuci 3 buah kereta. Saya ingat dalam 30-40 minit, tapi makan masa sampai 2 jam. So inilah keadaannya. So boleh buka car wash atau tidak. So guys, sekian konten kita hari ini. Jangan lupa sekali lagi komen, like, subscribe. Alright, jumpa lagi di video akan datang. Bye bye.